Tengok aku pakai anak tudung. Dan tudung Wawan ni terus jadi influencer sayang. Terus jadi influencer sayang. Nampak? Jadi influencer terus. Okey, Pak, kita punya hitam ni. Memang sangat-sangat estetik sayang. Okay. Hitam tak estetik, elegan. Hitam, nampak elegan sayang. Hitam lagi takut. Hitam Kan? so basic lah. Kau janganlah takut. Semua kena ada. Sebab awak rapat sangat kot, babe. Habis kau nak aku buat macam mana? Berdiri lah. Dia orang ni aku promote takut je lah. 1.8 meter sayang. Jauh sikit dia kata. Okey. Seram ke? Nak tengok brown sugar? Boleh sayang. Cepat sayang. I tukar sekarang. Brown sugar yang ini sayang. Janganlah kau takut-takut sayang. No. Jangan takut-takut Pakai brown sugar, babe. Tengok, nampak tak? Dia dua-dua ni sangat estetik tau. Brown sugar dan juga latte. Memang sangat-sangat cantik awak. Kau bayangkan, kau sudah tudung begini. Terus kau buat velocity dengan cousinmu. Jangan keluar lidah. Jangan keluar lidah. Okay. Kau bayangkan, kau sudah begini buat velocity sama cousinmu. Cantiknya kau kan? Ya. Brown sugar dengan terracotta, kalau you all beli dua-dua, dia macam seakan-akan. Tetapi sebenarnya tak. Dia nampak seakan-akan tapi sebenarnya tak. Nampak tak? Dia seakan-akan tapi sebenarnya tak. Ini base dia macam dusty purple macam tu. Yang ini dusty brown. Beza ya. Ini terracotta, ini brown sugar. Betul, brown sugar. Ini brown sugar, ini terracotta sayang. Ini white tea sayang. White tea ni siapa yang tema dia apa ni? Peach kan? Ataupun apa lagi? Orange. Bukan. Peach. Siapa tema dia peach, soft peach macam tu. Ni untuk you all. Ini white tea sayang. Kan? Ash purple boleh. Ash purple yang ini sayang. Terus pergi padang pasir kita. Ya. Yang dekat kepala Ariel kod apa tadi? Brown sugar. Yang ini kod ash purple. Yang ini ash purple sayang. Ini apa ni? Ash purple. Itu brown sugar. Cepat sayang, I tukar sekarang. Boleh. Espresso. Saya pakai espresso. Okay, espresso you nampak seakan-akan dengan ash purple tapi sebenarnya tak. Beza ya. Ini ash purple. Dia light sikit. Yang ini dia macam dark sikit. Walaupun nampak lebih kurang sama tapi sebenarnya lain sayang. Cantiknya semua colour ya sayang. Memang cantik semua colour. Sebab tu I suggest you beli semua colour. Sebab memang sangat murah. Ini grey sayang. Ini grey. Ini grey. Awak tak payah pakai peniti pun. Okay, yang ni sebab tak iron. Kalau you dah iron, dia lagi nampak elok terletak awak. Ini grey sayang. Ini warna siapa-siapa tema colour dia colour orange ataupun peach. Okay, you boleh ambil kod apricot ataupun white tea sayang. Apricot ataupun white tea. Boleh bikin selempang tu. Boleh bikin selempang di bawah boleh sayang. I tunjuk you all. Okay, kalau you pakai baju kurung and then you buat selempang, boleh, tak ada masalah. You tak payah beli yang selendang yang mahal tu 70 lebih. Awak pakai shawl pun sebenarnya boleh je. Cuma awak kena pakai brooch yang besar sikit. Yang bercorak sikit. Okay. Ni sayang. Ini white tea sayang. Ini kod white tea sayang. Nampak? Okay. Ini tiramisu. Sangat cantik awak. Sangat-sangat cantik awak. Panjang dia 1.8 meter sayang. 1.8 meter sayang. Cepat korang, I tukar sekarang. Nak tengok jahitan dia ni sayang. Baby sim. Tengok. Ni warna-warna new day sayang. Ini warna-warna new day. Merun tak ada sayang. Nampak? Ni warna-warna new day. Empat ni warna-warna new day. Terracotta. Brown sugar. Kita jual warna-warna estetik. Estetik terus. Ni apa ni? Ini terracotta. Yang saya pakai ni terracotta sayang. Yang memang ini brown sugar, yang ini tiramisu, yang ini korang latte. Tengok ini terracotta. Kalau korang baju korang kota-kota, korang pakai terracotta. Yang saya pakai ni kod latte ya. Rich brown tengok mungkin boleh sesuai colour. Ada tagnya ni. Ada tagnya sini. Ada tag sini. Jangan kau risau Espresso, ni espresso.
cantik. Rich brown boleh ambil kot Ini cantik sayang. Ini warna apa yang? Latte. Ni latte. Latte kita punya hot selling. Oh, latte ni hot selling. Jangan fikir banyak-banyak. Tiramisu dengan latte ni colour paling favourite kat bawah. Nampak Kalau korang pakai tiramisu, pakai latte, terus sesuci lebaran di embun pagi sayang. Terus sesuci lebaran di embun pagi. Sesuci dengan nurani. Sesuci dekat kepala Ariel tiramisu, dekat kepala Wawa latte. Bergema suara syukur dinikmat Tuhan. Hiasi diri indah, riangkan hati gundah, bersihkan jiwa. Sesuci lebaran agar sempurna. Yang saya pakai ni kod tiramisu. Yang saya pakai ni kod latte sayang. Tiramisu ni kalau korang dah beli, cantik terus. Siapa tema orange ataupun tema peach boleh ambil white tea ataupun apricot. Memang sangat cantik sayang. Dua kod ni boleh. Apricot ataupun white tea. Dekat kepala Wawa apricot, dekat kepala Ariel white tea sayang. Ini orang-orang yang tema peach ataupun orange. Okay. Ini untuk peach, sangat soft lah peach dia. Yang ini dia colour macam